Jadi dalam hal ini, tuan-tuan perempuan, memang betul kaki itu kena tutup, tetapi jangan sampai kain itu melirik. Kenapa jangan melirik? Kerana pertama, ia terdedah dengan najis. Tambah pula kita hari ni kucing, kencing apa semua, kita pun tak perasan. Betul. Kadang-kadang kucing bukan kencing kat jalan raya saja. Dia kadang-kadang dia kencing dalam dewan, dia kencing. Kita pun tak tahu kan. Bila kita lerit macam tu, maka sah-sah kita dah menjadi tukang bersih jalanan masa tu. Jadi tak perlu kita labuhkan. Mana labuh itu sekadar menutup aurat kita. Itu yang pertama, yang penting. Yang kedua, tujuan labuh-labuh sampai melerit-lerit itu, apakah tujuan dia? Kalau ada setengah ulama sangat detail, kalau sehingga membazirkan kain dan kos baju jadi mahal hanya kerana labuh itu, maka jadi pembaziran. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Maka orang yang membazir itu termasuk daripada syaitan.